Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazifah binti Mazlan. Nombor matrik D20251164542. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk teori konflik. Teori konflik menekankan bahawa jenayah atau kenakalan bukan berlaku secara kebetulan tetapi berpunca daripada perbezaan kuasa, nilai, budaya dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Saya akan menerangkan 3 jenis teori konflik iaitu teori konflik budaya, teori konflik Marx dan pendekatan realistik. Teori konflik budaya, teori ini diperkenalkan oleh Thorsten Seilin pada tahun 1938. Menurut beliau, setiap budaya mempunyai norma kelakuan yang berbeza-beza. Masalah akan timbul apabila dua budaya yang berbeza bertembung kerana nilai dan peraturan yang dipegang tidak sama. Keadaan ini boleh menyebabkan konflik dan seterusnya membawa kepada tingkah laku menyimpang atau kenakalan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang rajin belajar dan mementingkan disiplin mungkin tidak diterima dalam kumpulan pelajar yang suka ponteng sekolah. Oleh kerana ingin diterima dan tidak mahu disisihkan, pelajar tersebut mungkin mula mengikuti tingkah laku kumpulan itu walaupun bertentangan dengan nilai asalnya. Situasi ini menunjukkan bagaimana konflik budaya boleh mempengaruhi seseorang untuk bertindak di luar batas. Teori kedua ialah teori konflik Marx. Teori ini diasaskan oleh Karl Marx dan dikembangkan oleh tokoh neo-Marxis seperti David Greenberg. Teori ini menegaskan bahawa ketidaksamaan ekonomi dalam sistem kapitalis iaitu jurang antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi punca utama berlakunya jenayah. Golongan miskin termasuk remaja dari keluarga berpendapatan rendah sering berasa terpinggir dan tertekan apabila melihat kemewahan yang dimiliki oleh golongan berada. Tekanan ini boleh mendorong mereka melanggar undang-undang untuk memenuhi keperluan dan atau keinginan. Contohnya, seorang pelajar miskin di kawasan bandar berasa rendah diri apabila melihat rakan-rakannya menggunakan telefon berjenama mahal disebabkan tekanan ekonomi dan keinginan untuk diterima oleh rakan sebaya, dia sanggup mencuri telefon di kedai. Kes ini menunjukkan bagaimana ketidaksamaan ekonomi boleh mendorong kepada pelakuan jenayah. Pendekatan ketiga ialah pendekatan realistik. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi kepada teori Marx yang terlalu menyalahkan sistem kapitalis. Pendekatan ini menekankan pendekatan yang lebih praktikal dan realistik untuk mengurangkan kadar jenayah. Pendekatan ini memberi fokus kepada pendidikan, kawalan sosial, sokongan komuniti dan bantuan kepada golongan berisiko terutamanya remaja. Sebagai contoh, jika ramai remaja ponteng sekolah dan terlibat dalam aktiviti tidak sihat seperti mengambil dadah atau mencuri kerana bosan dan tiada hala tuju, pihak kerajaan atau komuniti boleh menyediakan program sukan, latihan kemahiran dan bimbingan kerjaya. Kesimpulannya, teori konflik membantu kita memahami bahawa jenayah dan kenakalan sering berpunca daripada perbezaan nilai budaya, ketidaksamaan ekonomi dan kegagalan sistem sosial. Dengan memahami teori-teori ini, masyarakat dapat merancang langkah pencegahan yang lebih berkesan dan adil, khususnya terhadap golongan remaja. Sekian, terima kasih.